Merah ni dah lapar. Perut ni dah kebulur. Kau pergi balik masak cepat. Aku kata balik, masak, balik cepat. Baik, Asyik. Oi, Merah, bangunlah. Matahari dah terpacak atas kepala buta lagi. Mak ni, asyik membuta je kerja kau. Pagi, petang, siang, malam. Nanti badan tu gemuk, besar macam tempayan. Tak ada satu jantan pun nak kat kau. Mak gemuk pun bapa nak je kahwin dengan mak. Aku ni kahwin jadi bini nombor 2. Nombor 2 kau tahu? Ada gila kau nak jadi bini nombor 2? Tak ingin aku. Alah, labu. Sedapnya kau cubit tulang ya. Maaflah tunggu. Alah, maaf. Sedap meminta maaf. Apa saja baju kau tak kutip basah ah? Aku tak perasan ada baju kotor kat situ. Oh, sedap. Boleh cakap tak perasan. Cakap sikit lebih. Cakap sikit lebih. Muah sangat air mata tu. Kau ingat ada orang nak kesahkan kau? Dia ambil baju ni pergi basuh. Dulu, akak baru je balik. Bagilah kadang-kadang itu. Akak penat. Alah, penat kau kan? Selagi kau tak siapkan basuhkan baju kau, jangan nak balik. Pergi kau sekarang. Apa pula tu? Anak-anak kau keingatkan ni. Siap pula mereka. Kalau kau tak ada, macam mana aku boleh tinggal hidup Lepas dalam kau lah. Kesian. Duduk. Aku sebenarnya kesian. Tak apalah, tak apa. Mana saya nak tolong? Tak payah pun tu aku boleh buat. Alah, tak apa kan? Tak apa, tak apa. Buat sampai lagi. Ya makcik, apa yang penting menyukai tu? Saya risaukan mak, makcik. Dah malam ni, makcik. Mak tak pulang lagi. Sekarang pula bagi mak kau ya. Bangun pulang. Rasanya waktu macam ni dah balik. Mak. Oh, mak. 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 Labu tu dah mati. Semua orang dah tahu yang labu tu dah mati. Satu kampung dah tahu yang labu tu dah mati. Memanglah tak ada siapa jumpa mayat dia. Tapi memang dasar labu dah mati. Kundur. Aku dengar berita pasal tu. Tapi itu tanah peninggalan arwah Sukam pada Labu. Memanglah betul. Tapi labu dah mati. Jadi Tok kenalah hukumkan pada orang kampung yang tanah tu dah jadi milik saya.
Tak boleh mundur. Benda tu salah kalau aku buat macam tu. Salah apanya tu? Apa yang tak boleh? Cuba tu cakap kat saya ni. Ini Sukam punya wasiat. Mana boleh aku buat macam tu? Wasiat. Tak habis dengan wasiat. Kalau Labu dah mati, tanah tu hak putih, bukan hak kau. Ha? Putih? Ya, putih. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ananda datang menyembah ke bawah doli tuanku. Ananda Putra Hafiz, bagaimana keadaan pertahanan negara kita? Ayahanda janganlah bimbang. Ananda sudah mengarahkan semua tentera-tentera kita yang gagah, berani, ganas untuk berkawal setiap malam di negara kita. Ayahanda berehat sajalah. Jika tidak sihat, Ananda boleh memikul tugas ayahanda. Tidak mengapa Ananda. Cuma Ayahanda bimbang, jika Ayahanda mangkat, siapakah yang akan mengganti takhta Ayahanda? Jadi Ananda perlu mencari calon isteri supaya Ananda mudah untuk menaiki takhta Ayahanda nanti. Bagaimana Ananda ingin mencari calon isteri? Ananda belum lagi ada yang berkenan. Ananda perlulah berusaha. Jika Ananda berada dalam istana ini sahaja, manakan dapat calon isteri itu Ananda? Mak, mana Mak ni? Mak tak nak jumpa Putih lah ke? Mak. Oh, Mak. Bukan mak kau tak nak jumpa kau, tapi mak kau tu dah mampus. Kau ingat senang lenang kau dekat rumah tu. Sekarang mak kau dah mati. Jadi kerja dia kau boleh ambil. Nah, cucikan baju ni. Banyak cantik muka kau dah jadikan putri kat rumah tu. Cuci sekarang. Sulung, Kamu dah mana ke? kamu dengar tak? Ada bunyi suara. Tak, suara hantu betul. Mana ada hantu siang-siang ni? Better nak kita pergi siasat. Tak apa dah kalau situ. Kita pergi, dia patut pergi. Tak boleh. Kamu pergi. Kamu ikut juga tuanku. Better nak kamu berdua pergi jejak gadis tu. Better nak jumpa dengan dia. Better nak tahu dia tinggal kat mana. Dan better nak dengar dia nyanyi lagi. Boleh bang? Pergi dia yang gadis itu. Mana pun nak tahu kat mana dia tinggal. Sebaik. Tak ada. Kamu pun ikut sekali. Santu pun itu buat di rumah. Tidak pasal. Apa dia? Makcik! Oh, makcik! Hoi! Korang ni siapa ha? Kata rumah aku hendak. Sebenarnya Sebenarnya apa? Cakap! turun nak punya putih dulu. Ha? Sebenarnya kami adalah utusan daripada Putra. Saya Panglima Seribu Berani dan ini Sulung, pembantu Putra. Panglima, minta maaf saja nak. Makcik ingatkan orang jahat. Maklumlah dekat kampung ni ada orang jahat. Selalu kacau nak makcik. Bukannya makcik dia kena kacau. Makcik sekali kena kacau. Jadi sebenarnya kami ada hajat datang ke sini.
Hajat kami adalah ingin berjumpa dengan anak makcik. Boleh nak. Apa pula tak boleh? Ini tadi kami nampak anak makcik tu jadi buayan. Jadi kami nak bawa anak makcik tu berjumpa dengan putera Hafiz. Boleh. Tapi bagi masa satu hari boleh. Makcik kan dah buat persiapan juga dengan makcik. Boleh lah makcik. Ayah sejawa tu mak dah jenuh atas punggung. Ambil kami minum suara kau bagi suara kau elok. Ayah asam Jawa. Tak nak lah mak. Kau ni banyak pula cakap. Nah, minum bagi suara kau elok. Sedap. Di manakah gerangan gadis tu Panglima? Kita tunggu sahajalah tuanku. Mungkin dia akan datang sekejap lagi. Jika dia tak datang, Patik sendiri akan mencari dia. Tu. Apakah Patik tuanku? Patik mak betul. Yang ini anak Patik merah. Yang tuanku nak dengar dia nyanyi semua. Merah? Ampunkan Patik tuanku. Laju. Buangku laju. Apa tak gerak pula? Apa ni? Aku nak kahwin dengan anak raja. Laju. Buaiku laju. Ini bukan suara yang kita dengar semalam. Buaiku laju. Ini betul-betul tak sedap ni tuanku. Entah, Patik pun tak tahu. Dengan anak laju. Dah. Cukup. Suruh dia orang berhenti. Better nak kamu pergi cari gadis yang bernyanyi semalam. Baik tuanku, saya akan cari. Nak kahwin Makcik. Cukup. Suruh anak kamu ni berhenti. Dah merah. Kenapa? Sedap ke? Macam mana saya nak cakap ya makcik? Cuba makcik jujur dengan saya. Siapa sebenarnya yang nyanyi semalam? Sebenarnya bukan nak makcik yang ni. Yang seorang lagi. Tik namanya. Patutlah. Bukan yang ini. Kalau begitu, saya nak makcik bawa dia sekarang ke sini. Saya tak nak yang ni. Nanti tak sedap. Putih. Oh putih. Mari aku. Kalau kau nak sakit, mari ikut aku. Tuanku, inilah anak Patik. Putih namanya. Betul yang ini? Hamba harap ini betul-betul sebetul-betul-betulnya orangnya. Baiklah tuanku. Kau duduk sini. Nyanyi. Dinda menerima lamaran better? Sudi kanda. Akan ku petik bunga-bunga untuk menghiasi mahligai ini. Kalau bunga menghiasi mahligai, lama-kelamaan bunganya akan layu jua. Dinda,
Ya. Izinkan Kanda pergi melihat hulu balang Kanda membuat latihan. Baiklah Kanda. Adinda Putih, Apa yang terjadi Kanda? tentera Raja Arya Mupala ingin menyerang kita. Adinda janganlah bimbang. Kanda akan pulang dengan selamat. Dinda mau ikut Kanda. Tak boleh Putih. Ini pekerjaan orang lelaki. Dinda tak boleh ikut. Dinda kena perlu duduk di istana. Bahaya. Tapi Kanda, Dinda mau juga ikut. Ah, gila ni Putih. Tak pernah dalam sejarah negara kita perempuan ikut berperang. Kanda yang tidak faham sekarang ini. Bahaya Putih. Putih janganlah menempah mahu. Kanda sayang pada Putih. Tapi Kanda, Dinda mau juga ikut Kanda. Kanda faham tak? Jika Dinda juga isteri-isteri para perempuan ikut, sekurang-kurangnya kami dapat menjaga makan dan minum para lelaki. Kanda, apa yang terjadi Kanda? Kanda takut kita tewas. Tidak, kita tidak akan tewas Kanda. Kanda takut ramai tentera-tentera kita yang terkorban nanti. Jika begitu, Dinda ada satu idea. Keadaan semakin runcing. Apa sahaja idea yang Dinda ingin bagi, Kanda terima. Jika begitu, kalau Dinda bagi idea, Kanda jangan marah ya. Idea yang macam mana tu Dinda? Apa kata kita akan buat satu painting? Benteng yang bagaimana? Jika begitu, kalau Kanda bersetuju, kita akan menyuruh semua hulu balang kita menggali lubang dan buat satu benteng di sekelilingnya. Seterusnya? Dan Dan bila tentera-tentera Arya Raja Mupala melaluinya, mereka akan terhumban ke dalam lubang tu. ya betul Kanda. Kanda bukan sahaja mengahui ini puteri yang cantik, malah bijaksana. Sekarang ni Mega, kita tak ada kat sini. Mak betul bijak. Aku tahu aku bijak. Sebab kalau otak aku dengan mulut aku je lah. Segaga percaya yang seputih tu ada hubungan dengan si sulung. Sekarang kan Mega, kau kena pastikan yang si terus tundak dengan kau tau. Ya, faham Mak. Amboi, kamu berdua ni je. Kenapa? Kamu berdua je yang pernah berfitnah. Datuk janganlah fitnah hamba ya. Jangan fitnah kamu cakap. Kamu dah tabur fitnah putih dengan sulung. Kamu dah tutup cerita. Ada. Tak payah nak gebanglah Mak Kundo. Tak tahu kalau apa Datuk. Itu terpulang kepada tuanku untuk memaafkan kamu atau memancung kepala kamu. Mak, macam mana ni Mak? Diam nama merah. Datuk, dia tolong apa? Kamu sanggup lakukan apa sahaja. Baiklah, aku boleh tolong kamu. Terima kasih Datuk. Tapi Mak Kundo ada satu syarat. Apa syaratnya? Hamba berasa malu dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Putih. Hamba tidak tahu di mana hendak mengerutkan muka ini. Terima kasih Tuanku kerana membenarkan kami dua beranak tinggal di istana ini. Ini tanggungjawab Tenter Mak Kundo. Yang buat angkara ini adalah Putih, bukan Mak Kundo atau Merah. Hamba berasa kesal dengan perbuatan Putih. Putih memang anak yang tidak baik sejak dari dulu. Tidaklah seperti anak hamba yang seorang lagi, Merah, yang sentiasa menyenangkan hamba. Tuanku tahu, dia memang ada hubungan dengan pemuda dan pemudi di kampung ini. Sememangnya Putih memang anak yang tidak baik. Hamba sangat malu dengan tindakan Putih. Wonder! Anak dia,
Sungguh memalukan. Bonda memburuk-burukkan anak dia sendiri. Apa pun yang Putih lakukan terhadap Beta, Beta tak ingin orang lain menghina Putih. Seharusnya Bonda malu dengan perbuatan Bonda. Seharusnya Bonda turut keluar dari Istana ini dan mengajar anak-anak Bonda yang lagi seorang itu menjadi orang baik-baik. Ananda, sungguh gadap kata-kata Ananda. Dia masih ibu mentua kamu. Beta yang menyuruh Mak Kundu dan si Merah tinggal di istana ini. Mak, tolong Mak. Merah tu kenapa ni? Datuk Panglima, apa yang terjadi ni? Ampun tuanku, sembah patih, harap diampun. Ada hulu balang yang cuba menangkap si Merah dan cuba untuk meracuni tahanan kita, Awi Dicu. Apa disuruh oleh Datuk Bendahara untuk meracun Awi Dicu? Merah. Datuk Bendahara, apa sebenarnya? Ampun tuanku. Bukan tuanku. Hamba tak suruh tuanku. Dia bohong tuanku. Dia yang biru patik dan ibu patik untuk kerjasama dengan dia untuk dia bunuh Awi Dicu. Sebab dia tak nak rahsia dia berpakat dengan Awi Dicu terbongkar. Datuk Bendahara juga bekerjasama dengan Panglima Wijarana dan Tuan Ida tuanku. Ampunkan patik tuanku. Apa benar Datuk yang dikatakan oleh si Merah ini? Apa anda tahu hukuman orang yang membelut terhadap kerajaan Tanjung? Ampun tuanku. Ampun patik tuanku. Ampun. Sebenarnya Merah dan Mak Kundu berpakat untuk melakukan semua ini. Mereka berdua, mereka rekakan cerita supaya Putih dihalau dari istana ini, tuanku. Bonda, katakan kepada Beta sekarang yang Putih tidak melakukan perkara terkutuk ini. Katakan ini adalah fitnah, Bonda. Katakan, Bonda, katakan. Lepaskan Bonda. Betul. Tapi apakah Bonda anda? Tuanku. Datuk Panglima, bawa Mak Kundu, Merah dan Datuk Bendahara keluar dari istana ini. Beta mahu mereka bekerja di istana ini sampai mati. Ampunkan patik tuanku. Ampunkan patik. Kau dan aku takkan terhapus, duri ranjau dalam bercinta, lumrah dunia. Sayang, menyayang, cinta dikenang, perasaan menjadi rindu. Menyayang, saling percaya, puncak kasih berpanjangan. Kenapa kita harus bersengketa? Apa yang telah terjadi pada kenangan? Mengapa masih ada perasaan benci? Kita sandarkan pada kenangan.
penyayang, saling percaya, puncak kasih berpanjangan. Mengapa kita harus bersengketa? Apa yang telah terjadi pada kenangan? Mengapa masih ada benci? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersengketa. Assalamualaikum, saya Muhammad Hazim bin Adnan, memainkan watak sebagai Putra Aflus. Akan ku hiasi bunga-bunga di mahligai. Saya Wana Faraidah binti Muhammad Jamil, memainkan watak Putih dalam kisah Derita Putih. Mak, oh mak, mana mak ni? Saya Nabi Syahda Syairah binti Abidin, memainkan watak sebagai Mak Kundo. Putih, oh Putih. Saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad, saya memainkan watak Merah. Ish, mak ni